Assalamualaikum kawan-kawan, bertemu lagi dengan Kak Rimak. Apa khabar kawan-kawan? Diharapkan kawan-kawan sihat walafiat di bulan puasa ni. Semoga kawan-kawan pun cergas dan bertenaga ya. Macam Kak. Ini cerita Kak. Hari ni Akak bertugas. Kawan-kawan jangan lupa like and subscribe Akak supaya Akak lebih bersemangat lagi untuk membuat video di hari-hari yang mendatang. Terima kasih kawan-kawan kerana like and subscribe Akak. Jom ikut Akak, kita jalan-jalan. Okey kawan-kawan, Akak dah selesai hantar kuih raya. Jom kita tengok-tengok apa yang ada dekat Ion ni. Ini dah ada baju raya dah. Ni dekat Ion Titan tau. Tapi belum ada lagi, banyak lagi kat sebelah sana pun ada lagi. Kalau nak tengok, jom Akak tunjuk sekejap. Baju casual, petang-petang nak jalan-jalan boleh beli kat situ. Kasut pun ada. Kalau nak wangi-wangi, nak beli minyak wangi untuk hari raya. Aksesori benang, rantai, semua ada kat sini. Okay, tengok baju. Cantik kan? Ini ada saiz 38. Tapi kat sini tak ada letak harga. Dekat dalam tu ada 199. Mesti ada samping sekali. Jom kita tengok sampai dekat hujung sana je. Sikit lagi ya, cuci-cuci mata. $199. Nak cantik-cantik ni mesti 100 lebih kan? Kat sini ada pelaya juga. 179. Ada songkok dengan baju Melayu dengan samping sekali. Ini dengan selendang-selendang semua ada. Tengok aksesori dia sikit. Kalau subang RM5 je. Macam kepit-kepit rambut. Dekat sini semua lengkap lah, boleh kawan-kawan dapatkan baju Melayu, baju kurung, samping, songkok, semua ada. Samping budak-budak. Budak-budak kecil je baju tu. Ni ada baju anggun jelita. Dekat sini lawa-lawa. RM229. Sedendang hitam. Sedendang pink. Dekat sini ada tudung. Nak dapatkan tudung, shawl, semua dekat sini lah. Dekat sini ada songkok juga. Boleh nanti datang tengok songkok anak. Dekat sini ada cookies Kak Rimak ada kat sini. Okey kawan-kawan, jangan lupa kalau datang sini singgallah dekat booth anak kita. Okeylah kawan-kawan, jom kita balik dulu. Kita nak pergi ke tempat lain pula. Macam ni lah dekat Ion kalau bukan Sabtu dan Ahad. Kalau Sabtu Ahad ni semua ni penuh ni. Okey kawan-kawan, kita jumpa lagi sebentar lagi ya. Ni Akak dalam perjalanan nak pergi beli barang-barang. Jom ikut Akak. Kita teruskan perjalanan untuk hari ini.
panasnya, panas, panas. Panas, panas, panasnya mentari. Rasa panasnya cintaku ini kepadamu yang aku kasihi. Zakat kena bayar ikut beras berapa yang kita makan, beras apa. Makan beras murah, lagi murah sikit lah, RM16. Okey kawan-kawan, sekarang akak dah sampai dekat sekolah anak akak. Akak tengah tunggu anak akak keluar sekolah. Lepas tu nanti petang sikit nak pergi typing pula, nak pergi COP. Ada sedikit surat nak kena pergi COP, pengesahan untuk penghulu dekat pejabat penghulu typing. Okeylah kawan-kawan, nanti kita pergi jalan-jalan pula ya sebelah petang. Akak dah selesai photostat tadi dekat kedai photostat tu, Jasa Kemunteng. Sekarang dah nak balik pula lah. Dah siap dah kerja semua, balik dulu. No parking? Oh no parking, parking kat sini je. Tak boleh parking situ, daripada sini. Okey, dah sampai pejabat penghulu nak COP bandar. Okay, kerja akak pun dah settle dekat sini. Dah pukul 3.54. Jom nak pergi pasar Ramadan kejap. Nak tengok tepung talam Kak Lily ada ke tak ada. Kalau ada, Alhamdulillah bolehlah beli. Jom kawan-kawan, ikut akak ya. Kita pergi pasar Ramadan. Sampai dekat tepung talam pasar. Tiga bekas campur. Ataupun talam tiga. 6 kan satu bekas kan? 6 kan?
murtabak dengan nasi. Tadi anak akak pesan dia nak makan nasi ayam. Oh, murtabak kat sini tak ada. Hari ni tutup. Okay, kita datang lagi dengan hotel kerang simpok. Nak udang satu, kerang satu. Abang kerja. Kuetiau goreng daun simpok ni memang akak recommended. Ada kuetiau udang, ada kuetiau kerang. Kalau nak campur mix udang dengan kerang pun ada. Memang sedap sebab dia ada wok hei, Cina cakap. Dia ada bau macam asap-asap tu. Memang sedap kawan-kawan. Kawan-kawan patut cuba. Sebab akak rasa ini kuetiau untuk bulan puasa ni, ni kuetiau kegemaran akak lah. Alhamdulillah, akak suka. Okay, kita dah dapat. Ada nasi ayam, nasi tomato. Ada yang goreng juga. Cuma tadi murtabak tak ada. Murtabak belum siap lagi. Baru sampai. Jadi kita tak dapat nak tunggulah. Lepas tu kita nak balik dulu. Nanti kita tunjukkan kuetiau yang kita beli tadi. Kuetiau tadi memang sedap. Sebab bau dia tu wangi sangat. Bila makan tu kan rasa macam ada wok hei. Dia punya bau asap macam Cina masak tu. Semua tengok sedap-sedap lah, nampak? Tapi kita tak dapat lah nak beli ke semua. Kita beli setakat apa yang kita dapat makan je lah. Sebab nanti sahur nak masak lain pula. Kat sini ada murtabak. Okeylah, hari ni cuba murtabak kat sini pula. Murtabak apa ni? Daging ayam. Dua-dua. Nak satu daging, satu ayam. Terima kasih. Okey, kita dah dapat dah murtabak. Jom kita nak balik dah.
Tadi kita dah beli seri muka juga. Alhamdulillah kawan-kawan, dah selesai beli tu. Ni dah naik kereta nak balik ni, yang barulah hujan turun. Ada hujan kawan-kawan. Okeylah kawan-kawan, terima kasih kerana menonton akak dari mula hingga akhir. Dan berjumpa lagi